Antara cara untuk naikkan trust pelanggan pada kita ialah menggunakan personal story kita. Memanglah ada orang akan cakap, "Oh, kau jual produk tu, memanglah kau akan cakap bagus." Tapi tak semua tau yang fikir macam tu. Dia orang akan attracted dengan story kita. Contohlah macam saya, ada masalah, dulu saya ada masalah kesihatan yang teruk lah. So, bila saya amalkan beberapa produk, saya amalkan contohnya wellness set. So, kesihatan saya sangat sangat bagus. Saya dah tak marah-marah, dengan anak, saya dah boleh bangun bangun awal dalam keadaan kaki tak kebas, kan. Saya dah boleh orang kata bersenam, saya dah boleh pergi travel sana sini. Jadi benda tu adalah kita panggil efek perubahan daripada cerita kita sendiri. So ramai orang ada cerita best-best, contoh dia recover daripada masalah yang teruk. So cerita tu sebenarnya sangat inspiring untuk pelanggan kita. So make sure bila kita pilih business something yang kita ada efek. Kita guna produk tu, jadi, dan bila kita nak bercerita, kita boleh cerita dalam keadaan sangat-sangat yakin. So, siapa yang tengah cari bisnes, low startup, bawah RM50, tapi boleh buat income RM2-3,000 dalam tempoh 2 ke 3 bulan pertama, boleh hubungi saya.